Apa lagi Bella? Apa dia? Nanti Bella nak berehat dulu. Ada lagi. So kena stay sampai habis. So ada lagi yang sweet-sweet di ujung-ujung. So kita tengok. Bella maintain apa pergi KL, lepas tu pergi Sabah, pergi KL, pergi Sabah lagi. Atas sokongan fans dan juga semua yang mendoakan dan menyayangi Bella. Thank you so much Bella. Harga Isa sangat. Thank you. Sampai ke Sabah pun datang sama Bella. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, ni Neil pun di lembah sumur kota Gunung Kinabalu berselimut awan pagi, hadir seorang ratu berwajah tenang. fokus. Wajahnya air, persis bidadari. Dialah menjadi ratu hati, penerus budaya lambang jati diri. Manak sama manis wajahnya, pandailah berani limbai. Walau beribu tahun lamanya, wajah tetap lambai-lambai. Terimalah pemberian ikhlas daripada kami. Ini tudung dua. Ini anyaman rotan. Ini istimewa untuk simpanan para pembaca. Terima kasih atas pemberian ini. Keratakan-keratakan ini sebenarnya budaya juga. Terima kasih. Tunggu dulu. Bukan itu saja. Kami juga ada persembahan istimewa untukmu, Ratu Serima yang berwajah manis. Seri
juga desa kita. Semua nak tengok yang depan kan guys. Tapi kan kita ada, mungkin kita juga kan ada macam tadi begitu berwarna-warni dengan persembahan tarian digabungkan dengan nyanyian. Jauh I tak boleh pergi depan macam tu je. Jauh. Pergi di depan sekarang. Okay. Pergi depan. Sekejap bang. Sekarang tengah prepare 30 second guys. I tak boleh pergi depan guys. 30 second tu I tu dah ganggu. Nanti I lari. Alah, dia belum masuk. Cek. Sorry goyang-goyang. Memang kan berlari kan. $12,000 orang tadi tengok. Ramainya, Masya Allah. Di mana tu? Ni dekat live TikTok STV. Dekat TikTok lokalnya ni. Terima kasih. Diorang tunggu lama tadi untuk tengok Bella. Lepas tu kita orang cari kasut Bella lagi tadi. Ya ke? Iya. Biasa tak terjatuh tadi ke atas tu. Thank you so much Bella. Tu lah. Kamu nak salam kan? Terima kasih ya. Yang belakang. Cantik lah memang lawa. Alhamdulillah dia memang ada aura. Memang aura artis dia naik lah. Thank you ya. Okay, Bella nak berehat dulu guys. Okay, nanti kita jumpa lagi ya Bella. Ada? Nanti Bella nak berehat dulu. Ada lagi. So kena stay sampai habis. So ada lagi yang sweet-sweet di ujung-ujung. So kita tengok. Bella maintain apa pergi KL, lepas tu pergi Sabah lagi, KL pergi Sabah lagi. Atas sokongan fans dan juga semua yang mendoakan dan menyayangi Bella. Thank you so much Bella Harda Isa Khanet. Thank you. Sampai ke Sabah pun datang Bella. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, ni Neil pun popular tadi ramai dah semua nama Neil. Okay, thank you guys. Tengok, they appreciate how you all. Tengok. Sebablah dengan berkat kita semua, Bella pun kekal maintain support kita pun kan. Then apa-apa show apa semua kita minta, dia pun okey je. Okay lah, kita tak nak ganggu lah kan. Janganlah tanya sebab I takut personal kan. I risau lah. Lagipun I mean she's really nice lah. Dia pun support kan kita ni. Betul. Tapi betul, dia bukan saja layan netizen, tapi dia layan semua orang. Tadi pun ada macam cleaner nak gambar dia apa semua okey, apa semua. Betul lah. Tengok. So memang betul lah guys. Memang tu tempat tadi kita tengok. Cuma bilik tu macam okey lah kat sana kan. Jangan lagi. Takkanlah nak kejar. Tapi dia masuk sana guys. Nampak tak? Dia masuk sini guys. Dia masuk sini guys. Masuk sana guys. Dah. Bye. Okay, thank you so much lah sebab korang tengok kan. Like je. I perlukan you all punya like je. Kan? Thank you so much lah. Tapi dia kata dah jahat gila nyanyi lagi kan. Tu dari orang yang sebelah dia tu. Dari Toran tu kan. Dia buat suara sedap tu. Mana dia tadi? Mana dia? Mana tadi?